Baik, kemudian ni bagaimana kita nak kemaskini data murid secara bukal. Okey, data murid secara bukal menggunakan data MOIS supaya kita tak perlulah nak kita tak perlu nak copy paste dia tak boleh dia sebab data MOIS ni dia tidak disusun dengan dia bukan macam PDM dulu PDM dia punya susunan tu dia mudah untuk kita ambil data MOIS susunan tu tidak berapa mesra kita perlu guna sistem untuk upload data. Baik, cara-cara mengambil data MOIS. Baik, ID the IDMe kita buka IDMe penyelaras lah yang ada akses untuk penyelaras. Okay, pergi ke aplikasi pengurusan institusi. Pengurusan institusi. Okay, dekat sini kita pilih pentadbir pengurusan kelas. Pentadbir pengurusan kelas. Ni bahagian ni kurikulum dan ekstra kurikulum. Pada pengurusan kelas kita pilih yang ketiga, pengurusan data. Tekan saja ni keseluruhan murid. Kemudian ni tekan ya. Tekan ya. Kemudian bila dah siap download kita tengok dia punya apa yang ada ada bil, ada murid, nama, nombor kad pengenalan. Nampak kat sini dia ada semua. Dalam MOIS ni dia ada semua. Dia ada maklumat penjaga, penjaga 1, penjaga 2. Kita tak perlu guna data ni. Kita cuma nak nama, aliran dengan kelas saja. Itu yang penting. Yang pertama yang kena buat, kita kena select ni atas ni 1, 2, 3, 4, 5. Select daripada sini kotak ujung 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan, character delete. Delete supaya atas ni satu ni tajuknya naik ke atas. Kita delete. Selepas delete kita save as. Pilih sini CSV. CSV, delimited. Pilih ni CSV, delimited, save. Tekan save. Dia akan keluar. Ni saya dah save sebelum ni biasa akan ni tekan OK je. Tekan OK, dia akan save. Dia akan save, dah selesai. Bahagian penyediaan file dah selesai. Baik, saya ulang bagaimana nak sediakan data untuk sistem. Tekan in 1 sampai 5. Klik kanan, delete saja. Delete. Kemudian tekan file, save as. Tukar ni dia punya format file CSV, delimited. Nama file boleh ni tak perlu save tapi saya nak tunjuk data dummy nama file tak perlu save saja. Save. Dah siap. Dah siap. Baik, bagaimana cara untuk buat naik data MOIS. Tekan ni garis 3 ni, kemaskan ni data murid. Kemudian kita add file. Masukkan kod sekolah. Tekan Y. Kemudian di sini kita upload upload data file MOIS tadi. Load. Tunggu sebentar. Bila dia dah berjaya, dia akan tunjuk ni input record. Rekod yang telah dimasukkan macam saya contoh 628. Dia akan bagi graf. Maksudnya di sini dah selesai. Kalau kita buka database kita, ni di dalam data MOIS dalam database.
Okey, nama-nama murid dalam data MUIS tu telah dimasukkan. Ni data MUIS. Kita tengok ni, dia dah masukkan nama-nama murid. Kemudian bagaimana kita nak transfer pula kepada iTaskMate. Ni iTaskMate. Okey, iTaskMate. Okey, sebelum tu okey, jika sekolah ada data lama, ada data lama. Okey, sekolah ada data lama dan nak gunakan data lama tu. Okey, caranya kita copy ni daripada A ni, ID murid ni, copy sampai ke nama guru. Copy daripada ID murid ni sampai ke nama guru. Copy ni Ctrl C. Okey, kemudian buka database. Buka database. Database ni lah database yang baru disalin. Okey, tekan dekat A ni, tekan Ctrl Shift V. Ctrl Shift V tekan. Okey, dia akan paste balik. Okey, jangan copy semua sebab dekat ujung ni dia dah lain. Kat ujung ni saya dah tukar. Okey, kalau nak copy lah sampai Z je. Kalau nak copy sampai Z. Sebab ujung ni saya dah tukar. Saya dah tambah ni status pentaksiran. Dan yang lama tu dia ada lain lah. Dia ada kalau tengok tu dia ada data Mali semua lah. Kita nak yang baru. Jangan copy semua. Sampai Z ni saja. Okay. Kalau nak ambil data lama lah. Kalau tidak, teruslah guna data baru. Okay. Okay, untuk pengurusan data, macam mana kita nak kita nak ambil menu pengurusan data ni. Okay, macam mana kita nak ambil menu ni? Okay, tekan ni extension. Kita buka AppScript. Buka AppScript. Kita tunggu sebentar. Okay, selepas tu kita pergi ke ujung ni. Okay, pergi ke ujung ni ada script. Okay, script. Ni script je bawah ni. Okay. Ataupun boleh copy, tapi bila copy jangan copy bawah dalam ni, copy di atas ni. Okay, dekat atas ni, copy dekat atas ni, tekan Ctrl A. Okay, copy. Ataupun satu lagi cara paling mudah, buka ni link, kod GS ni. Okay, untuk tidak ni, untuk dia punya kod tu tak salah masa copy. Okay, sebab kalau copy direct dekat sini, kalau kat sini kita tekan copy Ctrl C, takut masa space tu dia ada masalah. Takut masa space tu dia ada masalah. Saya cadangkan elok ambil dekat dalam ni ataupun dekat atas ni. Okay, dekat atas ni. Okay, dan lepas ni tekan Ctrl A, copy semua, Ctrl A, Ctrl Alt, Ctrl C. Kemudian kat sini kita tekan Ctrl A, delete dulu. Delete semua, biar kosong. Biar kosong, baru tekan Ctrl V. Okay, dia akan paste semua. Kemudian tekan save. Tekan save. Okay, dia save. Okay, dah siap. Kemudian sini boleh refresh. Tekan refresh. Okay, reload. Baik, kemudian kita tunggu sebentar. Okay, jangan keluar ni menu pengurusan data. Okay, kemudian kita tengok pada iTaskMate kita. Okay, kita tekan ni pengurusan data ni, kita tekan kemas kini kelas. Dia akan automatik tukar, dia akan automatik buka nama kelas ni dan dia akan tambah nama murid baru. Okay, dia akan tambah automatik ke bawah. Kalau ada lah. Kalau ada dia akan tambah. Buat ni sekali je. Okay, pastikan buat sekali ya. Jangan ulang banyak kali ya. Sekali je buat. Okay, bila dah siap tu, dah selesai, maka nama database patutnya dah siap lah. Kemudian kita check balik ya. Kita check balik kita punya iTaskMate. Okay, betul tak dia punya kelas ni. Kita check semua ni, murid ni. Setiap kelas minta cikgu-cikgu semua check. Okay, kalau salah, kita kena betulkan lah. Okay, kalau salah kena betulkan. Tapi pastikan bila buat kemas ini kelas ni buat sekali ya. Okay. Ataupun guna cara
Ini kita boleh guna juga ni menu daftar murid baru ataupun murid pindah ni, masa seperti yang saya telah tunjukkan pada bahagian pertama. Ataupun kita kemas ni, gunakan ni, daftar murid atau semak daftar murid baru, ni semua murid baru, okey, ataupun murid pindah. Ni delete murid pindah. Bagaimana kita nak transfer murid baru ni? Kita tekan ni, tekan select item, tekan atas sekali, kena kita tekan shift, bawah kali, tekan shift, kemudian kita tekan copy data murid baru. Jaga copy lah semua, jaga copy semua, tekan copy data murid baru. Okey, sama juga dengan murid pindah. Okey, murid pindah sama juga, kita select item. Okey, kemudian kita boleh delete, kita delete ni, delete, ataupun kita salin dan hapus data, terpulang lah, itu dua boleh. Kalau delete ni jangan delete terus, kalau salin ni dia akan simpan kepada ni, database pindah. Okay, terpulang pada sekolah, nak delete terus ataupun nak copy dia punya ni, okay, boleh, pilih dulu. Okay,